Mungkin dulu orang kata ini penyakit ni disebabkan oleh hantu ataupun disebabkan oleh jin. Ada benda yang kita ingat benda tu gaib, tapi sebenarnya benda tu tidak gaib. Contohnya macam udara lah, oksigen, hidrogen, kan, semua tu ada di sekeliling kita. Kita tak nampak dia, tapi dengan kemajuan sains kita boleh nampak dia bila dilihat dengan kanta pembesar ataupun mikroskop. Kita boleh nampak dia, dia punya sel-sel dia ataupun dia punya molekul-molekul dia, kita boleh nampak. Begitu juga dengan bakteria ataupun virus. Mungkin dulu orang kata ini penyakit ni disebabkan oleh hantu ataupun disebabkan oleh jin, tapi sekarang kita boleh nampak rupanya jin ataupun hantu tu adalah virus. Virus tu menjangkiti seseorang, menyebabkan dia rasa sakit. Jadi ini tak termasuk dalam perbincangan kita pada malam ni. Yang kita nak cerita benda-benda yang gaib ni adalah benda yang tak ada langsung penerangan saintifik ataupun penerangan yang fizikal ataupun chemical. Penerangan fizikal atau chemical ni macam tadilah, penyakit, ada virus, ada bakteria, ada benda lah, ada sebab, ada musabab, ada punca, ada kesan, ada sebab, ada hasil. Tu bukan itu perbincangan kita. Perbincangan kita adalah benda yang tak ada langsung, sebab dan juga kesan dan juga hasil ataupun punca tu tak ada, kecuali ada asalnya daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu sahaja yang kita boleh terima.